No, I believe la 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 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던. Assalamualaikum, saya Dr. Safwan. So, hari ni saya nak ceritakan pengalaman saya menggunakan baja Power Grow. Saya suka tanam pokok-pokok yang indoor plant macam yang boleh nampak kat belakang ni. Contohnya macam pokok spesies philodendron, monstera macam yang ada dua lubang tu kan, dengan alocasia lah, keladi ni. Bagi mengekalkan kesuburan pokok saya ni, saya akan sembuh baja Power Grow di bahagian akar dia, batang dengan daun ni. Dan baja ni dia boleh jadi sebagai baja foliar juga untuk mengelakkan pest daripada senang mendekati daun-daun pokok ni. Saya juga menggunakan mesin humidifier ni. Kegunaannya untuk mengekalkan humidity persekitaran dalam greenhouse ni lah. Satu lagi kegunaan baja Power Grow ni, kita boleh guna sekali dengan humidifier ni. Selalunya saya akan gunakan setiap 2 minggu. Tujuannya, bila kita gunakan sekali dengan humidifier ni, dia boleh mana pokok-pokok yang tak sihat tu, kadar serapan nutrien tu dia lebih sekata, dia lebih cepat sihat kembali. Dan dia punya daun pun nampak lebih cepatlah dia punya perkembangan dia tu. Apa-apa pun Power Grow memang terbaik. My only one 이제는